بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله ثم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya setepat-tepat perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quranul Karim. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang direka-reka dan diada-adakan ke atasnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang direka-reka dan diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bersiaran lagi seperti biasa dengan 3 orang saja. Saya nak share mungkin kita boleh ambil masa sikit sembang-sembang kot sementara orang lain masuk. Kadang bila saya dah balik dan nak berbuka pun ada notification orang masuk dalam room kita. Saya tak pasti. Saya banyak kali baca kat mana yang gagal disampaikan dengan jelas. Di mana kelas kita ni adalah pukul 5 sampai 5.30 kan. Tapi still ada orang masuk pukul 6, ada orang masuk pukul 6.30. Rasa bersalah pula saya bila orang masuk tapi kelas dah habis kan. So hopefully saya nak ingatkan juga kepada semua, kita dah ada 6 orang dah, yang kelas kita ni memang 5 sampai 5.45 sahaja. Dan saya takkan lebih daripada itu, melainkan lah kan. Tapi takkan banyak lah lebihnya, supaya kita tidak memberatkan situasi ibu-ibu, kakak-kakak yang nak siapkan makanan berbuka. Dan itu juga adalah satu kebaikan. Dia tak boleh kita nak kata tak payahlah nak beria sangat buka kan. Tak menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa juga adalah pahala, bahkan pahalanya besar. Baik. So bolehlah kot sampaikan kepada orang ramai. Cuma saya nak selit juga kepada yang sempat join awal ni. Kalau tuan-tuan belum subscribe YouTube kami di Dakwah Digital Malaysia dan juga Lensa Haji Umrah, jemputlah subscribe. InsyaAllah sekarang ni PC dah elok, dah di-upgrade. Kita akan record kita punya kelas dan saya akan upload lagi di YouTube. So nak tidurkan anak ke, dalam perjalanan ke kampung ke, bolehlah buat revision sikit, dengar kod. Boleh isi masa juga. Baik. So semalam kita dah pun lalu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala bawakan intro, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Ketika mana engkau meninggalkan ahli keluarga engkau di Madinah untuk menuju ke Uhud, untuk menyusun tentera-tentera daripada kalangan orang-orang mukmin dalam persediaan untuk peperangan, dan itu merujuk kepada peperangan Uhud. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala bawakan kepada kita kisah peperangan Badar. Dia selang-seli ya. Kerana hubung kaitnya besar, kerana pelajarannya juga ada kaitannya dengan apa yang berlaku di Badar dan juga di Uhud. Suara saya clear tak? Paparan saya clear tak? Kepada yang baru join, saya nampak ada nama-nama baru. Tuan-tuan boleh pastikan tuan-tuan menggunakan, kalau phone tu landscape supaya tuan-tuan dapat paparan penuh. Suara saya okey kot? Boleh Dan kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh terus tanyakan tau. Jangan tunggu, nanti lupa. Kak Fairuz, okey. Masya Allah, tabarakallah.
Okey. uh, Peperangan Badar, saya remind balik, peperangan Badar berlaku pada bulan bulan Ramadan, 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Maksudnya tahun kedua Hijrah tu tahun kedua selepas hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan tahun yang sama berlakunya pengalihan kiblat. 16 bulan selepas hijrahnya Nabi ke Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala alihkan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yakni Kaabah. Ianya adalah satu perjalanan asalnya bukanlah untuk berperang. Di mana Nabi SAW ketika mana menjadi pemimpin untuk Madinah, antara perkara yang Nabi buat selain daripada mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj yang dinamakan sebagai Ansar, orang asal Madinah, Nabi juga memeterai perjanjian-perjanjian dengan ketua-ketua kabilah daripada Yahudi, Bani Israel, yang mana itu disebut sebagai Wathiqatul Madinah, piagam Madinah. Di mana piagam Madinah ni adalah bertujuan untuk bukan meraihkan tetapi melindungi orang-orang yang mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai wakil utama Madinah. Dan Nabi SAW juga menghantar beberapa pasukan untuk mengawal sekitar Madinah, di batasan-batasan Madinah, dan ini dinamakan sebagai Sariyah. Antaranya ditugaskan Sariyah yang diketuai oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, adanya Sariyah yang diketuai oleh sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, untuk menjaga Madinah. Memandangkan Madinah ni terlalu kecil, in any time orang boleh serang. Dan kita dah tengok macam mana semalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala di saat orang-orang musyrikin Makkah, kita tengok ayatnya. Mereka mengatakan qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah dilafazkan dengan jelas pada bibir mereka, pada lisan mereka, yang mereka itu memerangi kalian. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam dada mereka adalah kebencian yang lebih besar daripada apa yang mereka katakan pada lisan mereka. So Nabi SAW perlu memastikan keselamatan Madinah dengan meletakkan Sariyah, kumpulan-kumpulan tentera yang sebenarnya Madinah ini tidaklah mempunyai tentera yang ramai pun. Sehinggalah sampai satu berita kepada Nabi SAW bahawa Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an, sebelum Islamnya beliau ketika itu, mengetuai satu rombongan bersama dengan 40 orang, rombongan perdagangan ke Syam, dan sedang balik daripada Syam membawa hasil perdagangan yang mana ia adalah daripada perniagaan melalui harta-harta orang-orang Makkah yang dirampas ketika hijrahnya mereka ke Madinah. Iaitu orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah ni dinamakan sebagai muhajirin. Dan harta mereka dirampas, ada yang diambil tanpa izin ketika mana tuannya telah pun meninggalkan Makkah dan menuju ke Madinah. Jadi Nabi SAW bila tahu pergerakan Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an bersama dengan pasukannya ini, bersama dengan kumpulan perdagangannya ini, businessman ni, maka Nabi SAW menawarkan, bukan mewajibkan, menawarkan kepada sesiapa di kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sama ada muhajirin ataupun ansar, untuk bersama-sama dengan Nabi SAW menghalang perjalanan Abu Sufyan bin Harb dan mendapatkan semula harta milik orang-orang muhajirin yang dirampas. Jadi tujuan asalnya adalah untuk menakut-nakutkan. It's not menakut-nakutkan, tapi urusannya adalah untuk mendapatkan semula harta milik mereka. Yang especially kepada orang-orang muhajirin, orang-orang Makkah yang berhijrah ke Madinah. So bergeraklah Nabi SAW dengan hanya 300 orang. It's not 300 tentera, bukan sama sekali. Dan 300 orang ni adalah
300 orang yang menerima tawaran Nabi. Dia bukanlah satu kewajipan. Dan muhajirin tidaklah ramai pun tuan-tuan. Muhajirin yang berhijrah ke Madinah pada waktu hijrahnya Nabi SAW adalah lebih kurang sekitar 100 ke 120 orang saja. So 300 orang bersama dengan Nabi SAW menuju ke Badar kerana orang-orang Makkah tidak lagi menggunakan Madinah sebagai laluan utama. Kalau dulunya Madinah menjadi hub utama para pengembara kerana Madinah itu adanya sumber tamar yang sangat diperlukan untuk pengembara-pengembara, baik untuk makanan, baik juga untuk bekalan dan juga untuk diberikan kepada haiwan-haiwan pengembaraan mereka. As well, kita pun faham kalau kita travel, kita akan cuba minimizekan kita punya barangan. Barang yang kita nak bawa semuanya yang mini-mini saja. Apalagi bila pada zaman itu mereka mempunyai satu sumber yang mini tapi padu. Itulah dia tamar yang ada di Madinah. Maka mereka pasti akan menempuhi jalan dan singgah di Madinah untuk mendapatkan sumber-sumber tamar. Namun tidak lagi digunakan jalan ini pada zaman selepas hijrahnya Nabi SAW pada waktu itu. Kerana orang-orang Makkah, mereka takut dengan ancaman orang-orang Madinah itu sendiri. Boleh jadi mereka akan diserang kerana dulunya mereka sangat jahat dengan orang-orang muhajirin. Dan yang kedua, harta yang mereka bawa adalah harta milik orang muhajirin yang dirampas. Jadi mereka takkan guna laluan Madinah dan mereka menempuhi laluan pantai dan akan menempuhi laluan di Badar. And Nabi SAW knows that. So Nabi SAW bawa 300 orang ini ke Badar. Namun perjalanan Nabi ini dapat dihidu oleh Abu Sufyan bin Harb yang semestinya pada zaman itu dengan keterbatasan teknologi, maka kajian fizikal itu tentu sekali dimaksimalkan, digunakan dengan sehabis baik. Macam kita zaman dulu lah, boleh ingat nombor telefon 100 nombor telefon dalam kepala. Sebab zaman itu kita tak ada alat untuk menyimpan memori seperti mana mudahnya hari ini, sampai nombor telefon sendiri pun tak ingat, kan? So Abu Sufyan bin Harb dapat adanya penglibatan orang-orang Madinah di kawasan itu melalui najis-najis unta yang beliau cek dan beliau dapati adanya isi tamar. And tidak ada unta yang makan tamar, melainkan unta itu adalah unta yang singgah atau datang daripada Madinah. And orang yang singgah di Madinah, orang takkan ambil jalan bodoh begitu untuk pergi ke Badar dan entahlah ke mana. Melainkan orang itu memang exactly datang daripada Madinah. And Abu Sufyan bin Harb knows that itu adalah orang-orang Madinah. Dan kita sedang terancam. So Abu Sufyan bin Harb mengalihkan laluan mereka ke jalan yang lebih jauh dan menghantarkan Damdam, satu orang utusan ke Makkah untuk memberitakan kepada orang-orang Makkah that Abu Sufyan is okay. Everyone is okay. Kita hanya balik lambat sebab kita perlu menempuhi jalan yang lebih jauh. So jangan risau. Namun Damdam sebagai satu orang ahli meletop, kan, melodi kalau zaman dulu, dia tak boleh cerita ni disampaikan dengan begitu saja. Dia perlu digembar-gemburkan dengan lebih dahsyat supaya drama itu menjadi lebih wow. Maka bila sampai di Makkah, beliau menyembelih untanya dan kemudian melumurkan darah di badannya dan kemudian menjerit kepada orang-orang Makkah, kami diserang oleh orang Madinah. Datang dan bunuhlah mereka. Abu Jahal yang sememangnya menyimpan dendam, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam ayat sebelumnya. Orang-orang ini memang mereka menyimpan dendam. Menggigit jarinya kerana marah kepada kalian. Tuan-tuan, apabila mendengar berita ini, maka Abu Jahal, nama asalnya adalah Amru ataupun Umar bin Hisham, disebutkan sebagai Umar ataupun Amru kerana dalam penulisan
para penulis menambah waw itu supaya membezakan Umar yang lain dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ni kena tahu sebenarnya bukan Umar seorang nama Umar, ada ramai sahabat nama Umar. Tapi dituliskan sebagai Amru untuk membezakan Umar bin Al-Khattab dengan Umar yang lain. Itu satu ilmu juga yang kita kena tahu. Amru bin Hisham, Abu Jahal, kumpulkan 1,000 orang tentera, bawalah ke Badar untuk membunuh Muhammad sekaligus memalukan Muhammad. Konon-konon dah pergi Madinah, dah jadi bos, dah jadi big boss, dah jadi menteri, Perdana Menteri. Belum apa-apa dah pandai nak pukul orang, dah pandai nak tangkap orang, dah pandai nak tawan orang. Maka inilah dia semangat yang dibawa oleh Abu Jahal mewakili orang-orang Makkah bersama dengan 1,000 orang tentera. Beza Kalau tadinya 300 ni just santai-santai, baru nak kenal-kenal, jomlah kita musafir sama-sama dengan Nabi. Bila lagi kita nak dapat peluang ni. Dan sekarang it turns to a battle. Dia bertukar menjadi satu peperangan. Yang Nabi SAW sekarang ni daripada membawa amanah untuk mendapatkan harta milik orang muhajirin yang dirampas, bertukar menjadi membawa maruah Madinah. Either you go back to Madinah, balik ke Madinah dalam keadaan kita takut dan kita akan malu sebagai satu negeri ataupun satu pemerintahan yang tak ada kekuatan dan tak ada maruah, ataupun kita bertahan dan kita fight till the end, kan, sampai settle. So kita nak buat yang mana sekarang ni? Sekejap. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang baru masuk. So, apa jadi tuan-tuan? For the very first time Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi SAW bersama orang-orang mukminin yang berada di Badar untuk tegak di sana dan berperang dengan senjata. For the very first time. Over 13 years, 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Makkah, Nabi tidak diizinkan untuk membantah dengan senjata, tidak diizinkan untuk membalas dengan kekerasan. Nabi SAW dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar Nabi yang semakin hari perlu ditambah. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada orang-orang muslimin menentang musyrikin dengan syarat sabar dan terus berjuang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat 123 surah Ali Imran, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah. Dan sesungguhnya Allah lah yang telah mendatangkan pertolongan kepada kalian untuk mendapatkan kemenangan di Badar. Sedangkan antum adillah, kalian dalam keadaan adillah ni it's not lemah, rapuh, lebih rendah daripada lemah, adillah. And Allah Subhanahu wa taala admitted, Allah mengakui betapa lemahnya muslimin pada ketika itu. Satunya lemah dari sudut bilangan 300 over 1000. Yang kedua lemah dari sudut senjata, yang mana mereka tidak datang dengan persediaan senjata yang solid. Tidak ada kuda-kuda yang banyak untuk dibawa perang. Dia, unta dan kuda ni tuan-tuan, dia ada spesifikasi khas untuk dibawa mengembara, untuk dibawa perang dan untuk dijadikan makanan. Dia tidak semua unta boleh dimakan, tidak semua kuda boleh dijadikan kuda perang. So kena tahu juga apa yang ada pada sisi muslimin ketika ini adalah sangat-sangat rapuh. Adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka teruslah bertakwa kepada Allah supaya kalian sentiasa bersyukur dengan kemenangan itu. This is apa yang saya sebutkan semalam. Kalau tuan-tuan ingat, saya disebut tentang Allah Subhanahu wa taala has told us, telah pun memberitahu kita betapa angka ataupun jumlah pengikut, jumlah berapa ramai subscribers,
betapa seseorang itu tidak popular dalam dakwahnya bukanlah menjadi jaminan kepada kemenangan ataupun keberjayaan sesuatu dakwah itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu usaha itu di sisi Allah. Sedangkan tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita melalui peperangan? Kita kena faham bahawa peperangan adalah the ultimate ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad adalah dzirwatu sanamih, puncak segala amalan. Dan melalui peperangan, tentu sekali kita boleh faham bahawa sehingga tahap peperangan sekalipun, maksudnya satu level yang tinggi, satu tahap yang besar sekalipun, still Allah Subhanahu Wa Taala has proved us, dah buktikan kepada kita bahawa angka bukanlah nilainya. Angka bukanlah nilainya. Maka kalau kita boleh faham, kalau dalam perang pun Allah dah buktikan angka bukan nilai, kenapa kita ni yang tak sampai level berperang pun, tapi mudah sangat nak putus asa, mudah sangat nak tinggalkan Allah. Ini the biggest lesson yang kita kena ambil dalam cerita peperangan Badar dan juga Uhud. Tuan-tuan, ada kalanya kita merasakan kita tak sampai tahap rapuh pun. Kita tak sampai tahap, some of us tak sampai tahap ketuk pintu setiap rumah, minta sangat-sangat belilah barang yang saya jual. Tidak. Kita masih cukup makannya, masih ada pakaiannya, masih ada tempat untuk berteduh, masih mampu itu dan ini. Tapi kita merasakan kita dah cukup lemah, sehingga kita terpaksa meninggalkan perintah Allah dan juga melanggar larangan Allah. Kita sanggup, kita kata dah terpaksa sangat dah, kita kena ambil juga riba ni. Maka akhirnya kita akhirnya sedang meletakkan diri kita sengaja berada pada tahap azillah, sedangkan tak sampai pun tahap itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dah bawakan satu situasi di mana satu kaum, satu pasukan yang azillah, yang sangat-sangat rapuh, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemenangan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kemenangan kepada mereka dan berikan kemenangan kepada mereka. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Ingat wahai Muhammad, ketika engkau sebutkan kepada orang-orang beriman untuk menaikkan semangat mereka. Alay yakfiyakum ayyumiddakum. Tidakkah cukup bagi kalian apabila Allah hantarkan kepada kalian, Allah bantu kepada kalian, Tuhan kalian memberikan kepada kalian bi 3,000 minal malaikati munzalin, dengan 3,000 tentera daripada malaikat yang diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bawa tentera 300 orang ini menjadi tentera, automatically turns to tentera, pergi perang lawan mereka. Kalau kita ingat balik, pada minggu pertama Ramadan kita ada lalu surah Al-Baqarah tentang ayat bagaimana Ibrahim AS dalam tawakalnya Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada langsung rungutan, tidak ada langsung pertikaian, tidak ada langsung persoalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk pindahkan anak dan isterinya ke Makkah. Allah Subhanahu Wa Taala even perintahkan untuk dia sembelih anaknya. Tunaikan, fa'atammahun, disempurnakan kesemuanya. And the same thing now sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih berat kepada Nabi kerana 300 orang yang ada bersama dengan Nabi ini adalah orang-orang yang sangat baru. It's not everyone. Ada yang dah memang 13 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, mereka tak terkesan pun dengan kesusahan dan juga beban daripada tanggungjawab untuk berperang ni. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang Ansar yang baru setahun dua kenal Nabi? Plannya untuk santai-santai nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu musafir. We never knows Nabi until we go musafir with him. But now
benda ni kena tukar jadi perang. Macam saya ajak tuan-tuan, jom kita jalan-jalan, kita boleh silaturahim, kita boleh kenal. Tiba-tiba sampai satu tempat, saya bagi tahu tuan-tuan, jangan balik, kita duduk sini. Teman saya, kita ada 10 orang, kita nak kena gaduh dengan 100 orang. Tuan-tuan rasa macam mana? Yang mana 10 orang yang kita ada ni yang dia punya senjatanya pisau lipat, manilakat, kan? Yang benda-benda macam itulah, gunting kertas, color crayon, yang itu. Nak lawan dengan 100 orang yang datang bawa parang, bawa pedang, bawa perisai. Macam mana agak-agak tuan-tuan? Kalau saya kata dengan tuan-tuan, kita ni nak perang kerana Allah, jadi janganlah balik. Tuan-tuan rasa tuan-tuan akan percaya tak? Kan? And this thing happened to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk bila sampai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Nabi duduk dengan semua sahabat. Ada di kalangan Muhajirin dan ada di kalangan Ansar. Nabi tanya kepada orang-orang Muhajirin, "Apa pandangan kalian?" Kalau in case this one saya tambah. In case sahabat tak setuju untuk perang, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pendapat itu untuk dijadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi has to be fair. Tapi bila Nabi tanya kepada orang-orang Muhajirin, apa pendapat kalian? Maka kata orang-orang Muhajirin, tentu sekali lah Umar bin Khattab radhiyallahu an kata, jangan tanya aku, jangan tanya Abu Bakar. Tanya kepada orang-orang Madinah. Kami 13 tahun susah, bahkan makin susah dari sudut dunianya. Tapi itu sudah cukup untuk menjadikan kami sentiasa bersama dengan kau. Maka Nabi SAW pun memalingkan wajah Nabi ke arah orang-orang Madinah. Nabi tanya kepada Ansar. Nabi tanya kepada ketua-ketua Ansar, apa pandangan kalian? Nak perang ke tidak? Maka kata orang-orang Ansar, ma naqulu kama yaqulu Bani Israel. Kami tak akan katakan seperti mana yang pernah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Selepas Nabi Musa AS menyelamatkan Bani Israel daripada genggaman Fir'aun, dan kemudian ketika nak masuk ke Baitul Maqdis, orang-orang Bani Israel mengatakan di sana adanya qaumun jabbarin, satu kaum yang gagah perkasa. Pergilah perang, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau perang, join dengan Tuhan kau, dan kami tunggu kat sini. Ini perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa AS, yang memang tak pernah mengenal jasa, yang memang tak pernah bersyukur pun. Tapi kata orang-orang Ansar, kami tak akan katakan benda yang sama. Bahkan kami katakan, pergilah engkau perang dengan Tuhan kau, dan kami ada dengan kau. Tuan-tuan, indahnya iman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hebatnya iman mereka yang Allah Subhanahu wa taala pautkan tetap dalam hati mereka. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillahu fala mudhillalah. Bila Allah bagi hidayah, tak ada siapa pun yang boleh sesatkan. Wa may yudlil, dan siapa yang Allah biarkan sesat, tak ada orang yang boleh datangkan hidayah kepadanya. Kita cukup takut tuan-tuan. Kita ni entahlah, bukan tuan-tuan lah, saya lah. Hidayah kejap ada, kejap entah ke mana. Kalau kita tak minta dengan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari kita baca minimum 17 kali. Bulan Ramadan ni tambah lagi. Kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayah kepada kami untuk jalan yang benar, untuk jalan yang lurus. Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ke mana kita nak minta hidayah? Kemana kita nak minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang mukmin, mereka tentu sekali dalam keadaan goyang. We are talking about human being, manusia biasa. Sama ada orang-orang beriman ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kita tak ada pengalaman. Saya sendiri tak tahu awak pandai buat apa. Dan awak pula boleh buat apa? Awak pula bila panik jadi macam mana? Kod jadi GERD ke? Jadi anxiety ke? Kan sudah. Tengah-tengah hadap musuh kat depan. Time tu pula awak datang awak punya sawan. I never know. Tuan-tuan, di tempat Nabi SAW hanya ada satu saja yang menjadi pegangan Nabi, tentu sekali tawakal.
yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, tidakkah cukup bantuan daripada Tuhan kalian yang mana dia diturunkan 3,000 malaikah untuk kalian. Orang-orang muslimin, mereka tentu sekali dalam keadaan tak pasti what will happen. Macam mana keadaan kita nak perang dengan apa yang kita ada. Kita mengharapkan kita jatuhkan seseorang dan kita rampas senjata dia. That is the only way yang kita boleh buat. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Hadha yumdidkum bi rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, ia sangat cukup, dan kalau kalian tambahkan sabar, tambahkan ketakwaan, wa ya'tukum min fawrihim, dan mereka ketika mana kalian sabar, kalian bertindak di atas ketakwaan, ketika mana mereka menyerang kalian, hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Allah Subhanahu wa taala akan datangkan bantuan kepada kalian dengan 5,000 malaikah musawwimin yang ada nama masing-masing. Wow, ini dahsyat tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala janjikan engkau pergi perang, 3,000 malaikah dengan kau. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan 1,000 malaikah. Ala kulli hal, dalam ayat ini Allah janjikan 3,000 malaikah. Pergi perang, steady perang, 3,000 malaikah. Engkau perang dengan sabar, engkau perang dengan penuh ketakwaan, kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah tambahkan 5,000 malaikah. Yang mana 5,000 malaikah ini datang, yang mana mereka itu bukan malaikah di kalangan bawahan. Ada nama masing-masing, ada pangkat masing-masing, ada status masing-masing. We never know, kita tak tahulah status apa, nama apa, tapi ini adalah malaikat-malaikat kelas atasan yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada hamba-Nya yang sabar, yang tetap bertakwa walaupun angkanya kurang, walaupun dia itu dalam keadaan lemah, walaupun dia itu dalam keadaan kesusahan. Sebab tu dalam satu hadis yang saya pernah sebutkan dalam kelas mingguan kita sebelum Ramadan hari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tidak ada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik ataupun lebih luas minas sabar, berbanding sabar. Sabar ni hebat. Tak boleh berperang kerana marah, kerana dendam, tetapi turunlah berperang kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ajarkan satu pelajaran yang besar kepada kita. Ketika mana kita merasa tak cukup, kita merasa lemah, tapi adanya kebergantungan yang tinggi kepada Allah, sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, maka ketahuilah kita sedang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekejap Ustaz, tengah kelas Ustaz. Okey, sekejap lagi saya call Baik. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah Allah jadikan bantuan itu melainkan untuk menjadi berita gembira kepada kalian. Illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bih, dan untuk menenangkan jiwa kalian. Allah knows that everyone tengah berdebar. Tuan-tuan, dia yakin dan tawakal tu satu hal, tapi berdebar tetap ada. Dia macam kita nak masuk exam, kita dah baca, tapi nak masuk tetap berdebar. Orang yang hafal Quran faham benda ni. Kita hafal Al-Quran. Bukan kita lah, saya tidak lah. Kan? Imam-imam hafal Al-Quran. Mereka dah mengulang. Mereka dah memang setiap tahun jadi imam tarawih. Tapi tidak dinafikan setiap kali naik ke tempat imam. Bukan naik lah. Ke hadapan untuk menjadi imam. Ambil mic. Nak baca 30 juzuk. 1 juzuk 1 malam. 1 rakaat 1 muka surat. It's not easy.
It comes with nervous. Memang akan datang perasaan nervous tu. Jangan kata Ramadan, solat biasa pun begitu. Kan memang, sedangkan kita dah ada preparation. Apa lagi dalam keadaan tak ada preparation. And sekarang ni Allah dah buktikan bagaimana seseorang itu dia bertindak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun they have no preparation at all. Tak ada langsung persediaan. Sebab tu jangan takut tuan-tuan bila sampai kepada kita satu perintah yang sebelum ni kita tak tahu dan hari ni kita tahu. Tinggalkan serta-merta. Kenapa kita nak kena setting? Nak kena prepare dululah kot macam mana kita punya financial ni kan. Kita dah termasuk projek ni, dah terbagi rasuah, dah terima rasuah. Kita dah berlaku zalim kepada orang, tapi tak apalah kan. Tuan-tuan, tak perlu pun fikir begitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjukkan kepada kita. Allah tahu betapa gementarnya orang-orang muslimin. Sehinggakan Nabi SAW risau sama ada untuk Nabi dan untuk para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Bila mana mereka dapat anggarkan yang orang-orang musyrikin Makkah diketuai oleh Abu Jahal akan sampai dalam masa beberapa hari. Tak senang duduk tuan-tuan. Berlatihlah dengan apa yang ada. Bersedialah dengan apa yang ada. Al-Habib bin Munzir menawarkan satu idea kepada Nabi SAW untuk kita duduk di tempat yang lebih tinggi. Dan kita menguasai satu wadi, satu lembah air yang mengalirkan air ke bawah. Supaya orang-orang musyrikin, bila mana mereka dapat air daripada air wadi itu, air itu telah pun kotor. Dan ini satu strategi yang Nabi SAW sebutkan, al-harbu khadda'ah. Peperangan adalah bagaimana kita pandai dalam bermain tipu daya. Strategi. Maka Nabi SAW bersetuju dengan idea itu dan duduklah Nabi di kawasan atas dan dibenakan kemah untuk Nabi. Satu kemah simple untuk Nabi SAW dan Nabi berada di atas untuk mengawal pergerakan tentera muslimin ketika menghadapi musyrikin. Dan Nabi SAW berdoa sehinggalah kain yang menutup atas bahu Nabi jatuh. Maksudnya Nabi angkat tangan Nabi tinggi. Nabi doa, Ya Rabb, Ya Rabb, wa'duka Ya Rabb. Wahai Tuhanku, janji Engkau wahai Tuhanku. Allahumma, Ya Allah, in tuhlika hadhihi al-isabah. Kalaulah hari ini Kau takdirkan untuk kalah tentera ini, yakni muslimin, kalah hari ini. Isabah merujuk kepada tentera muslimin yang memakai lilitan di kepala. Kerana ini adalah adat orang Arab untuk bermusafir, yang mana mereka menutup kepala mereka supaya tidak terkena debu. Intuhlika hadhil asabah. Kalaulah, sebab muslimin hanya ada itu tuan-tuan, membalut kepala dengan kain, itu je yang ada. Tak ada perisai. Tidak seperti mana orang-orang musyrikin yang dibawa oleh Abu Jahal, lengkap, kudanya pun berperisai. Tuan-tuan bayangkan macam mana kita nak hadap. Ada orang kata saya malas lah nak cakap beria sangat, nak dakwah, nak sebut pasal Tuhan, nak sebut pasal Rasul. Tekanan saya kuat dah. Mak ayah saya cakap saya macam-macam, adik-adik saya, Perli saya, kena dekat wife saya. Tiba-tiba dia kata dengan saya, tiba-tiba nak jadi alim ulama' pula. Jadi sudahnya saya diam je lah Ustaz. Tuan-tuan, mana yang lebih mengancam kehidupan kita sebenarnya? Sama ada Perlian, labelan, saya baru dapat label dekat Facebook kan. Dia kata saya Wahabi dan Syiah. Mampus sekali, dua-dua dia bagi kat kita kan. Tapi itu tidak mengubah apa-apa pun berbanding satu pasukan tentera yang memakai baju besi lengkap daripada head to toe, daripada kepala sampailah ke tumit. Mereka siap lengkap. Sedangkan orang-orang muslimin adalah isabah yang hanyalah membalut dengan kain. Balutlah tebal-tebal, mana poin-poin yang tak ada yang mungkin boleh mencegahlah daripada luka. Kepala, tangan, siku, lutut, pakailah kain tebal-tebal kat situ. Kata Nabi SAW dalam doa baginda, Ya Allah, kalaulah Engkau takdirkan. Dan Allah berkuasa untuk takdirkan sedemikian. Dan Nabi SAW tidak berkuasa untuk melawan takdir. Kata Nabi, kalaulah Engkau takdirkan pasukan ini kalah.
lan tu'bad abada. Tak akan ada lagi orang yang akan menyembah engkau. Kerana Nabi tahu itulah point where Nabi akan gagal, tak ada orang akan percaya, Muslimin akan hilang maruahnya, Madinah akan hilang kehormatannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang tenangkan Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, engkau ajarkan kami betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha memenuhi janjinya. Nabi SAW berhenti daripada berdoa. Nabi keluar dan Nabi melihat tentera musyrikin telah pun berada di hadapan mata. Maksudnya Nabi yang berada di tempat tinggi, Nabi nampak. Tuan-tuan, menjelang malam-malam di mana orang-orang musyrikin dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan yang renyai kepada orang muslimin dan hujan yang lebat kepada orang-orang musyrikin. Hujan yang renyah itu tentu sekali membawa ketenangan sehingga orang-orang muslimin tidur sehingga terjatuh senjata pedang di tangan mereka. Punya Allah bagikan ketenangan. Sedangkan hujan yang lebat kepada orang-orang musyrikin adalah untuk melambatkan mereka dan menyusahkan mereka. Bila padang pasir kena hujan, itu menyukarkan unta-unta untuk berjalan, kuda-kuda untuk berjalan, dan itu akan memberatkan lagi tanggungjawab dan beban mereka untuk melangkah sampai ke Badar. Saya tengok ofis atas saya ni hari-hari drill. Saya tak tahulah dia beli ofis sambung ke. Okay, mana kita tadi Bila Nabi keluar, Nabi tengok musyrikin. Nabi dah nampak musyrikin. Nabi SAW pandang ke langit. Nabi melihat Jibril bersama dengan 1000 malaikah turun. Nabi SAW jerit kepada orang-orang muslimin. Nabi takbir daripada tempat tinggi, Allahu Akbar. Nabi jerit kepada orang-orang muslimin, Makkah telah membentangkan kepada kalian kepala-kepala pembesar mereka. Kerana yang datang ni semua yang ada pangkatnya, bunuh mereka, kata Nabi SAW. Maka berlakulah peperangan Badar yang menyaksikan 300 muslimin. 313, 300 mana-mana pun okey tuan-tuan. Dia tidaklah secara tepat berapakah bilangannya, kerana pada zaman itu mereka menganggarkan kalau tengok manusia begini, ni dalam 200 orang, ni 100 orang, ni 300 orang. So tidak ada konsep battalion registration 1, 2, 3, tak adalah zaman tu. Jadi 300 ke 313 orang. Itulah dia peperangan yang menyaksikan bagaimana muslimin seramai 300 orang menumpaskan 1000 orang tentera musyrikin Makkah di Badar, yang menyaksikan gugurnya kepala-kepala pembesar-pembesar, ketua-ketua musyrikin Makkah, termasuklah Abu Jahal yang dikalahkan oleh dua Mu'adh bin Afra dan Mu'adh bin Amr al-Jamuh radhiyallahu anhuma. Dan kemudiannya bila tumbangnya Abu Jahal dan Mu'adh bin Afra, dah putus tangannya, datang Abdullah bin Mas'ud, pijak dada Abu Jahal dan kemudian potong penggal kepala Abu Jahal, bawa kepada Nabi SAW. Abu Jahal dulunya ketika awal Islam, beliau tangkap Abdullah bin Mas'ud dan kemudian melempang Abdullah bin Mas'ud di hadapan orang ramai. Dan kali ini beliau dikalahkan oleh dua orang pemuda yang umurnya hanyalah 16 tahun. Tak tahulah umur 16 tahun saya tengah buat apa masa tu, tengah sibuk dengan Dragon Ball ke. Dua orang Mu'adh ini mengalahkan Abu Jahal dan kemudian Abu Jahal dibunuh serta-merta oleh Abdullah bin Mas'ud yang dulunya diseksa oleh Abu Jahal. Bilal bin Rabah yang diseksa, dibogelkan, diletakkan di bawah tarik mentari, diletakkan di atas badannya batu. Tuan-tuan bayangkan, panas, kena bogel, kemudian letak batu atas badan. Apalah rasa yang setiap kali disebutkan Ahadun Ahad oleh Bilal bin Rabah, Allah yang Maha Esa Tuhan aku, Allah yang Maha Esa Tuhan aku, setiap kali itu jugalah yastahzi'un,
orang-orang musyrikin Makkah memperolokkan perkataan Bilal bin Rabah, yang mana Bilal bin Rabah ditangkap dan diseksa sendiri oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Dan kali ini dalam peperangan Badar, Bilal bin Rabah sendiri yang membunuh tuannya itu, bekas tuannya itu, yang Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ketika peperangan Badar, beliau mengalahkan dan membunuh sendiri Umayyah bin Khalaf. Dan inilah dia peperangan yang dinamakan sebagai peperangan Al-Furqan, peperangan yang membezakan yang hak dan yang batil, peperangan pemisah di antara muslimin dengan yang bukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berhadapan dengan anaknya sendiri, Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu an, sebelum Abdurrahman menjadi Muslim, masuk Islam. Tapi ketika ini Abdurrahman bin Abu Bakar berada di camp blok orang-orang musyrikin. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan anak menantunya sendiri, Al-As, maafkan saya, Abu Al-As, suami kepada Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kisah yang menarik ya. Tapi tuan-tuan dan puan azakumullah, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya janji Allah itulah yang pasti, sedangkan orang-orang musyrikin, orang-orang jahat, orang-orang munafik antaranya adalah golongan yang hidup dengan tipu daya. Mereka tertipu dengan tipu daya yang mereka sendiri buat. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Dan tidak ada kemenangan daripada Allah, melainkan hanya daripada Allah yang Al-Aziz, yang maha berkuasa, maha agung dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kalimah keagungan Allah dengan pertempuran yang Allah Subhanahu wa taala hantarkan tentera-tentera dari kalangan malaikah. Allah Subhanahu wa taala susunkan laluannya. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada jiwa-jiwa muslimin selama 300 orang ahli Badar, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kalian nak, kalian mahukan, kerana Allah ampunkan semua dosa-dosa orang-orang ahli Badar ni, Al-Badri ni, orang-orang yang terlibat dalam peperangan Badar dari kalangan muslimin. Mereka diampunkan dosa. Tapi kalaulah jaminan tu diberikan kepada kita, nescaya kita akan apa lagi kita nak buat kan, diampunkan dosa. Tapi orang-orang muslimin, sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka memahaminya sebagai satu benda yang mereka sangat kena jaga. Kita dah diampunkan dosa, maka kita kena menjadi satu umat yang hebat, sahabat yang hebat. Kerana pada bila-bila masa Allah boleh tarik, dan pada bila-bila masa ia boleh terbatal. Dia tidaklah mengambil advantage daripada apa yang telah dijanjikan kepada mereka, dijamin kepada mereka. Allah, dah 5:49, astagfirullah, maafkan saya. Kita habiskan ayat ni. Dan Al-Hakim, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah merujuk kepada bagaimana aturan strategi Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kehinaan kepada apa yang orang-orang musyrikin anggap sebagai satu peluang untuk menghina pula orang-orang Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa taala hina mereka sehingga terbitnya syair-syair dari seluruh Arab merendah-rendahkan, menghina kekalahan yang menimpa orang-orang musyrikin Makkah. Malunya, sedangkan sebelumnya mereka dianggap sebagai satu kaum yang mulia, dijaga oleh Tuhan langit, dijaga oleh Tuhan Kaabah selepas tumbangnya tentera Abrahah. Orang-orang semenanjung Arab, mereka melihat orang-orang Makkah ni dia ada satu next level punya kaum. Tapi sekarang kita menyaksikan kekalahan mereka, bahkan kekalahan kepada satu kumpulan yang hanya 300 orang dan mereka ada 1000 orang tentera. Dikalahkan dengan kekalahan yang sangat malu. Yang balik ni yang tukang bancuh air, yang tukang bawa beg, yang tukang masukkan beg dalam perut bas. Yang itu, begitulah gambarannya. Yang ketua-ketua, mutawib, semua dah terciduk dah kecundang. Begitulah gambarannya. Wallahu alam.
Sebelum kita tutup, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Ada soalan. Ada soalan ni. Saya tak baca. Salam Ustaz, cikgu keluar dulu. Ada urusan. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. So, ada 14 orang. Saya rasa cukup untuk hari ini. Minta maaf banyak-banyak. Dah 5:51. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhukum fillah Muhammad Farid Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.